Tanpa melengahkan masa, kita menjemput pengetua untuk memberi sepatah dua kata. Pengetua ni kalau bagi ucapan 2 jam tak lagi. Terima kasih kepada saudara Osman Tonggek. Dan Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Waalaikumsalam, salam, cikgu. Wah, tapi kita kena dengar. Mana tahu benda ni betul. Molek. Kamu dengar? Aku tidur. Janganlah kita belajar dengan bersungguh-sungguh. Okey. Perhimpunan dah tamat. Korang semua boleh balik ke kelas. Uish, dah molek habis. Weh, mana? Ya. Mungkin belum. Ya, mungkin. Aduh. Lama nak tak pengetua cakap. Apa kering kaki aku.